Kita ikuti perkembangan terkini dunia korporat melibatkan Sunway Berhad dan IJM Corporation. Lembaga pengarah Sunway Berhad menjelaskan bahawa cadangan tawaran pengambil alihan sukarela bersyarat ke atas IJM Corporation Berhad sedang diteruskan. Menurut makluman kepada Bursa Malaysia, cadangan ini dilaksanakan selaras dengan peraturan-peraturan mengenai pengambil alihan, penggabungan dan pemerolehan wajib yang ditetapkan oleh Suruhanjaya Security Malaysia. Bagaimanapun, pelaksanaan cadangan tawaran tersebut masih tertakluk kepada kelulusan pemegang saham Sunway. Kelulusan itu akan dipohon menerusi mesyuarat agung luar biasa EGM yang akan diadakan pada tarikh yang akan diumumkan kelak. Sekiranya mendapat kelulusan, cadangan pengambil alihan ini dijangka membuka ruang kepada sinergi operasi dan keuangan antara kedua-dua kumpulan. Langkah ini juga diyakini mampu memberi nilai tambah jangka panjang kepada para pemegang saham. Perkembangan ini sekali lagi menekankan dinamik dunia korporat Malaysia yang terus berkembang. Ikuti laporan penuh hanya di dagangnews.com.